Dan kemudian Ramadan pula berasal pada perkataan ramdu yang bererti panas dan menyengat. Itu sebab kalau kita tengok bulan puasa kan panas dia lain macam tau. Itu sebab ramai yang cari surau. Bukan sebab sajuk dia iman tu dah lah kan. Tempat lain lah sini memang beriman betul. Saya masuk dia tahu sajuk la ilaha illallah. Terpancar cahaya tu masa masuk tu disilau macam ni. Ya Allah hausah lah kan orang dalam beriman belaka lah kan. Kan jadi makna memang panas perasan tak? Tapi orang perempuan je jaga. Walaupun panas jangan kontrol diri kita. Jangan dicari sajuk tidur rumah sebab mencabar lelaki. Sebab dia panas time tu lah kau berkamban la ilaha illallah. Hai. Mulalah dia macam ni, ya Allah bang kamban ni ya Allah bang panas. Panas ya Allah bang pola panas bona ni. Lepas tu laki kau tak tahu dan pun panas ni. Kan betul tak kan jago pakaian gitu tu kan. Jaga sebab apa siang ni kadang-kadang saja pula tu bulan lain tak ada dia duduk sebelah menyebelah rapatlah sikit nafsu dia tu dia tak boleh kontrol kan. Yang bini time tu lah seksi sebelum tu tak nak kan. Tapi bila sebut pasal berbicara tadi jangan cakap benda-benda tak elok. Bulan puasa ni semua sabar. Inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Inni shaimun kan. Betul. Dan kita kena kuatkan diri kita, ibadah kita pada bulan puasa ini. Dan dalam bulan puasa ni kita boleh ukur, kadang kita boleh nampak tanda-tanda kita ni sebenarnya dah makin tua. Sebab apa? Dulu waktu sekolah rendah, ingat tak masa kita puasa sekolah rendah makin semua cari simin. Ya Allah panas cik simin bawa bantal. Ingat tak bawa bantal ya Allah. Topi peti air siap tu ya Allah. Lepas tu kan dah panas bantal tu terbalik bantal tu ingat tak? Kan masa tu kita budak lagi tau. Lepas tu kita tengok jam tu ya Allah tak bergerak-gerak jam ni ya Allah. Hai. Betul tak tu masa tu budak lagi tau. Rosak kau jam ni kan ada yang sampai ambil kursi letak telinga kat jam tu berbunyi. Nampak tak? Itu maksudnya tanda kita budak-budak masuk je sekolah menengah. Perasan tak? Kejap dah berbuka. Cuma lambat pula nak raya. Betul tak? Itu peningkatan usia. Tetapi bila jadi kanak-kanak seperti di dalam surau ini. Kan? Kita ni tanda kita dah tua apa dah? Macam baru hari tu puasa dia dah puasa balik. Betul tak? Bisikan-bisikan mengelirukan dah sampai ke orang lelaki. Kan orang lelaki keliru. Dekat pasar raya kita pun keliru. Orang perempuan boleh tak kalau kat pasar raya tu jangan menyusahkan suami, cakap betul-betul. Dia konon nak jaga hati lelaki ni. Cakap je tu itu orang. Abang nak beli ni okey tak? Cakap, tak okey lah bang, saya nak yang tu. Macam tu lah, tu itu orang. Oh, tak nak. Ni tak? Kau nak tak ini? Yang ni okey bang, cuma kalau boleh lah, kalau boleh nak yang itu. Tapi kalau abang nak beli yang ini, okey, saya tak kisah. Cuma alangkah baiknya kalau nak itu. Kau ni cakap apa? Tu semua yang paling tu maksud saya keliru tadi tu, kan? Tapi alangkah indahnya kalau suami isteri boleh cakap macam tu lagi, kan? Kadang-kadang itulah sebelum kahwin lain. Sebelum kahwin la ilaha illallah. Maka bulan puasa ni nak tautkan balik. Kan tak ada lagi dah panggil abah kan. Papa. Ya Allah ramai batu bapak dalam rumah tu. Papa, mama. Saya tangkap ada sekali tu kita ikut operasi tangkap budak ponteng sekolah kan. Tingkatan 3. Tengok handphone I love you papa je. Lepas tu sayang batu dekat abah Tengok dia lah jawab I love you too mama. Lah dah papa mama kan. Tapi bila dah tua tak ada bah pergi mana la ilaha illallah. Cuba panggil wahai suamiku. Seminggu dah tak sadar. Keperanjat kan. Panggil wahai suamiku. Lepas tu panggil wahai istriku. Barulah dia romantik kan. Isteri Nabi panggil Nabi macam mana lambut dia. Ya Rasulullah. Pangkat Nabi panggil lah. Panggil lah wahai suamiku.
Kan pangkat suami panggil. Jangan panggil pangkat kojo. Baik kawan tu kojo kilang, wahai operator pengeluaran. Wang hajar kau, kan? Ha. Kan? Wahai polis bantuan, contoh. Kan? Ha. Wahai penerbit rancangan, tak payahlah. Nah, makna panggil wahai suamiku, ya wahai istriku. Marin panggil apa tu? Bezo kan dulu dengan selepas kahwin. Tu sebab saya selalu ceramah tajuk tu. Dulu lain, sekarang lain. Kenapa jadi macam tu? Sebelum kahwin tanya, kalau saya jadi bulan, wak jadi apa? Macam tu tanya dah. Nak tanya ni, kalau saya jadi bulan, wak jadi apa? Yang suami kalau kalau dah you jadi bulan, dah tentulah jadi bintang. Ya Allah, tak sabar rasanya tunggu saat tu, kan? Tapi bila dah kahwin, ada tak dialog macam tu? Lepas 20 tahun, cuba ulang balik soalan tu. Cuba ulang. Cara tanya pun dah lain tau. Ni nak tanya sikit. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Yang laki tu huara, jap. Laki ni dah lah pelupa. Tak ingat. Jap. Ya Allah. Doreh. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Macam ni. Okey. Kalau awak jadi bulan, saya tak ada jadi apa-apa dah. Bukan makin janji nak jadi bintang kau. Kau pakai otak kau sikit. Kalau Dan jadi bintang, kau nak makan apa? Macam tu lah. Dia main logik ke? Dia main logik. Itulah masalah kan. Jadi masa ni lah nak memperbaiki hubungan.